Hello guys, so korang One Stop with PTM hari ni nak tunjuk kat korang apa service center kita buat hari ni. Okay korang, so macam korang nampak dekat belakang ni, belakang saya ni, belakang ni sedang buat penukaran brake pad. So penukaran brake pad ni, kita sekarang ni dah ada barang and then kita dah baraikan dia punya tayar and then kita keluarkan brake pad yang lama dan kita pasang brake pad yang baru. So kalau korang nak tukar brake pad, korang boleh datang ke PTM and then kita pergi ke yang seterusnya. Lori ni buat apa pula guys? Ni lori 21 kaki. Lori 21 kaki ni kita sekarang ni tengah baraikan dia punya gearbox. Sebab apa? Gearbox dia dah rosak. So apabila gearbox dah rosak, kita ambil apa barang yang dah rosak tu dan kita ganti kepada yang baru. So kalau korang ada masalah gearbox, boleh datang ke PTM juga, okey? Okay, jom kita pergi ke next section pula. Let's go. Okey, macam yang korang nampak dekat belakang Dan ni, belakang Dan ni adalah salah satu lori yang kita buat major service. Bermaksud kita akan tukar minyak hitam dan juga kita akan tukar minyak gearbox. So kalau korang dah sampai mileage tu, cepat-cepat servis. Nanti rosak lagi susah. Susah nak claim warranty tau. Jom, next pula. Okey, macam di sebelah kanan ni, kita nampak ada tiong 6 dan juga lagi satu tiong 6 kat sini. Okey, tiong 6 canvas dengan tiong 6 box ni kita sedang buat normal service, okey? Normal service maksudnya kita tukar minyak hitam je lah, kita tak tukar minyak gearbox. Alright, so and the last one. Okey, MPS. Lori MPS ni kita tengah buat apa? Lori ni besar ni. Kita tengah buat PDI. So lori ni dah siap puspakom, dah ada grant, dah ada road tag. Okey, so kita nak buat apa lepas ni? Kita kena buat PDI. PDI maksudnya adalah pre-inspection yang telah disediakan oleh PTM. Untuk apa? Untuk kita pastikan lori ni sebelum keluar bagi kat customer, dia semua okey. Okey? Tak ada apa-apa kerosakan. So customer boleh pakai dengan selamat. Baik, siapa yang nak servis, siapa yang nak repair, boleh datang ke PTM dan jangan lupa share, like and subscribe PTM for content yang seterusnya. Bye-bye.